Lone Peak 9 Plus. So first time kita nak pakai Lone Peak Ultra. Ni zero drop ni. Tengok nampak dia flat. Rasa macam pakai slipper. Tengok. Uish. So kita punya target hari ni kalau boleh dapat full marathon. Plan asal dia nak buat ultra 50, tapi macam lambat sangat. Kita try buat full marathon. Cut off dia pukul 3 petang. So sekarang pukul 8.50. Tengok berapa kilo kita boleh cover. Let's go. Pasal ambil shortcut dulu, kita nak kena tukar kasut lah. Saya tak biasa pakai zero drop. So bila pakai zero drop, tangkap dekat sini. So kita patah balik, tukar kasut lain. Yang ni nanti saya try masa tempat lain. Bukanlah tak best, tapi sebab tak pernah pakai zero drop kan. First time pakai zero drop, memang dia agak terkejut sikit lah kaki kita, sebab dia akan ubah running form kita. So kita tukar. Ikut tak ikut? Nak ikut ke tak? Kan kasut ni tak best, cuma bagi orang yang tak pernah pakai zero drop, dia akan rasa lain betul. Jelas sebab biasanya kita akan rasa kat kita punya tumit tu dia tinggi sikit. So form kita tu bila kita lari ke depan tu, kita biasa tahu bila zero drop dia macam kaki tu jadi flat, macam kita pakai kasut biasa. Saya rasa macam saya pakai kasut futsal. So kita tukar kasut. Kasut ni nanti saya try lain masa. Tapi dia punya tapak depan ni memang rumi lah, besar. So sekejap kita pergi tukar kasut lain. Actually kita dekat wetland. Nampak banyak flamingo. Kita keluarkan senjata kedua kita, Norda 005. Ini high cushion, maximum cushion. Macam saya cakap, ultra ni bukan tak sedap, tapi sebagai orang yang tak biasa lari zero drop, dia akan rasa janggal lah. Sebab kita hari ni plan nak buat long run, so saya tak nak ambil risiko lah. Dan saya punya lutut tengah ada problem, jadi saya risau lagi teruk lah. Bukan kasut tak sedap, tapi first timer memang akan experience benda ni. Heart rate tinggi lah, so kita kena slow. Tadi lari dah jadi 171 lah. Tak tahu lah sebab panas atau minum kopi tadi. Kita dah tukar Norda 005 055. Dia lagi best lah, rasa bouncy sikit. So kalau macam tadi zero drop, so, bila lari, sebab kita punya heel tu sama tinggi dengan depan, dia tak counter balik tau kita punya form lari tu. So bila ada cushion dekat heel ni, dia akan counter balik dan kita akan rasa bouncy ya.
untuk gravy pula gravel, batu besar-besar macam ni, still rasa okey, tak rasa sangat batu tu. So cushion dia memang ngam, cuma saya tak ngam, saya barai. Panas. Boleh. Okay, baru 1 jam 8 minit. Distance cover 8 kilo. Kita slow ni. Panas, kita pakai ni Aomiji headband. Headband pula, apa benda ni, neck. Okay, dah panas layan dekat wetland. Sekarang kita main arah botani pula. So botani ni pun, kalau pada sana tadi tu, pergi balik boleh dapat 5 kilo jugalah. Pergi 2.5 sampai kandang rusa tu, patah balik sana dapatlah 5 kilo. Tapi kalau jenis gigih boleh naik atas ni, dapat sikit elevation. Kita tak nak, kita nak main flat saja. Oh, bagus lah ada sprinkle ni. Bagus juga dekat sini, in between tu ada toilet. So kalau plan long run, tak nak buat apa-apa distance, sesuai lah kat sini. Cuma jalan dia yang ni, apa nama ni, simen lah pula, tamak. Kalau lajak sampai hujung, sampai laman rusa. So adalah rusa kat dalam tu. Tu ada tanduk. Dia mengejek. Hui. Hui. Bersiul. Bersiul member. Oh alamak, tunduk lah. Malu lah. Malu lah. Lepas tu kalau korang nak DNF ke apa kan, penat lari, nak DNF, boleh naik tram ni. Harga dia RM15. So turunlah kat mana. Ni tu barang DNF naik van, kita naik tram. Banyak punya benda dekat atas ni. Ni contohnya jam matahari. So kalau korang rajin nak explore sambil lari, Taman Botani ni bagus sebab banyak benda boleh buat.
Banyak benda boleh discover kat sini. Sana ni kita nak buat ultra. Okay, dah 2 jam 8 minit. Distance baru 13.8. Macam tak dapat ni ultra ni. Ayo. Panas. 2 jam 40 16.5. Ush. Baru 20 kilo 3 jam 21. Ni kalau COT half marathon 3 jam setengah ni DNF lah ni. Tak apalah, kita tak dapat ultra, kita dapat long hour walking and run. Okay, DNF 21.1. So kita buat half marathon je lah. 3 jam 31 minit lebih COT. So kita DNF to half marathon. Panas mat. Okay, bye bye.